sebagaimana yang sudah kita maklum sama-sama dah, siapa yang mati pada malam dan hari Jumaat siangnya, maka direngankan daripada fitnah kubur. Lagu mana ringan, hakikinya wallahu a'lam. Ulama beri pandangan, tak dimudahkan segala urusannya di dalam barzakh. Macam mana kita nak berterusan supaya ibu bapa kita terus mendapat pahala? Contohnya, ulama terbahagi kepada dua pendapat. Satu golongan yang pertama mengatakan apa saja amal soleh yang dilakukan oleh anak akan automatik dapat kepada ibu bapaknya yang mukmin, tak perlu kepada niat. Pendapat yang kedua, seeloknya dia berniat hadiahkan pahala-pahala amal soleh kepada ibu bapa. Macam selalulah, kita bersedekah dan berdoa, itu yang terbaik. Kita berdoa agar Allah ampunkan ibu bapa kita tu, maka Allah ampunkan berkat doa kita. Bila diampunkan, maka tinggallah amal solehnya sahaja, yang tidak baiknya itu sudah diampunkan. Maka menang dia pada timbangan akhirat. Seorang perempuan berjumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Wahai Nabi, ibuku telah meninggal, telah mati, boleh tak aku bersedekah daripadanya? Nabi jawab, na'am, silakan, boleh. Sedekah. Maksud makan ke orang, beri pitih ke orang, orang beli ikan kita bayar jumpa budak-budak USK, itu semua sedekah. Sedekah tadi nak buat tu, nak buat ni. Lagi wakaf, lagi sedekatun jariyatun tadi baru kutip ni. Nak beli tanah pasti. Ini sedekah daripada ibuku. Jadilah ibu kita yang telah meninggal ada juga saham dalam beli tanah pasti 35,000 itu. Mudah. Lagi kita hubungan dengan kawan-kawan arwah ketika hidup. Siapa mak kita baik sangat? Oh, mak Cik Ani baik sangat dia masih hidup. Kita sekarang pergi mak Cik Ani tanya khabar atau kuih buah dan sebagainya. Bagaimana kita nak lupakan kesedihan? Tak usah lupalah. Apa-apa pun sampai masa kita sedih. Nabi SAW menangis ketika puteranya Ibrahim mati. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kami menangis, mu marah. Mu menangis tak apa? Lalu kita tanya gitu, nak buang kerja. Faham lagi? Betul tak? Ada jawatan kita main tanya boh gitu. Nabi kata yang dilarang itu berbiji sabar, tepi menolong, tunjuk macam orang tak reda, macam orang kafir. Adapun aku menangis ini ialah fitrah manusia sedih kehilangan orang tersayang. Itu harus. Bukan aku larang menangis, larang tepi.